Bersama lagi dengan saya, dengan salah satu penonton kami. Apa nama awak? Waining. Okey, pada saya tanya soalan boleh ke awak? Pada pendapat awak, mengapakah amalan membaca penting dalam kehidupan pelajar? Amalan membaca penting dalam kehidupan pelajar kerana dapat menambah ilmu. Soalan kedua, apakah jenis buku yang anda gemari untuk dibaca pada waktu lapang? Saya suka baca komik, buku cerita dan novel. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita dengan salah seorang lagi penonton kami. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Okey, bagaimanakah program Nilam dapat membantu meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar? Akan menggalakkan pelajar lebih banyak baca buku. Okey, soalan kedua. Jika anda berpeluang menjadi pemenang Nilam pada masa depan, apakah usaha awak? Saya akan baca lebih banyak buku dan catat rekod saya. Okey, terima kasih. Okey, sekarang dengan saya dah habis. Sekarang kita tengok Amzah interview pula. Okey, sekarang bersama dengan saya Amzah untuk interview dengan para pemenang. Okey, boleh perkenalkan nama? Nama saya Muhammad Afiq Darwish bin Muhammad Azwan dari kelas 1 ikhlas. Okey, so soalan pertama, apakah yang mendorong anda untuk membaca banyak buku sehingga menjadi pemenang Nilam? Mendorong utama saya adalah semangat untuk bersaing dengan kawan-kawan saya untuk mendapat jumlah yang tertinggi. Okey, so soalan kedua, apakah jenis buku yang paling anda minat dan mengapa? Buku yang saya suka dan selalu saya baca adalah buku yang berkaitan dengan alam semula jadi dan ensiklopedia, seperti buku-buku yang macam pasal haiwan apa semua lah, sebab saya suka kaji tentang haiwan semua. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Sekarang bersama dengan saya lagi untuk interview lagi seorang pemenang. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Dani Iridina Hanum dari kelas 3 Adara. Okey, soalan pertama, apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang menyertai program Nilam dan bagaimana anda mengatasinya? Cabaran saya adalah ketika Ains mengalami ralat dan cara saya mengatasinya adalah dengan menulis bahan bacaan dulu dalam buku. Selepas sistem dah okey, saya akan isi dalam Ains balik. Okey, soalan kedua, apakah nasihat anda kepada rakan-rakan supaya mereka juga dapat memupuk amalan membaca ni? Nasihat saya ialah kita hendaklah mengisi Nilam sebab Nilam boleh bagi kita markah PAJSK, sijil dan dapat buku free. Okey, terima kasih. Sama-sama.